Gaji baru naik, kereta barulah bro. Itu ayat paling ramai orang ulang sebelum terjerat dengan hutang bulanan yang tak habis-habis. Ramai orang beli kereta ikut emosi, bukan ikut bajet. Mereka rasa layak sebab penat kerja. Tapi kereta bukan ganjaran. Ia boleh jadi beban 9 tahun tanpa henti. Kesilapan nombor 1, beli ikut harga bulanan, bukan harga keseluruhan. Salesman cakap, bulanan 1,000 je bang. Tapi tak cerita jumlah total hampir 100,000. Sikit-sikit lama-lama jadi beban. Kesilapan nombor 2, sangka kereta baru lebih jimat. Ramai fikir kereta baru tak rosak, jimat maintenance. Tapi lupa, nilai kereta baru jatuh terus bila keluar showroom. Dalam 5 tahun boleh hilang separuh nilai. Kesilapan nombor 3, ambil hutang 9 tahun sebab nak kurangkan komitmen bulanan. Padahal lagi lama tempoh, lagi banyak interest bayar. Tak masuk lagi risiko extended loan bila kereta dah lama tapi hutang belum habis. Tapi jangan risau, pakcik ada jalan. Nak tahu cara orang bijak beli kereta and tak terbeban 10 tahun, kita sambung part 2.